Kita sebut best friend kan, best friend till jannah. BLT je. Itu pun masih tanda soal lah, sama ada kita bila best friend dengan kawan kita, adakah kita pun best friend dia adalah best friend kita, adakah kita sama-sama bawanya ke syurga? Adakah hubungan best friend antara lelaki dan perempuan till jannah? Kalau kahwin, Kalau betul lah dia kata aku dengan dia best friend 10 tahun, tahun ke-11 aku kahwin dengan dia, adakah perkahwinan yang menghalalkan hubungan tu menghalalkan yang 10 tahun yang lepas tu? Adakah dengan reason yang kita mengokeykan hubungan best friend antara lelaki dan perempuan tu, even kawan dengan lelaki yang tak pangkat best friend tapi mesra, adakah perbuatan yang kita menepuk tampar, kita luahkan apa semua tanpa batasan tu dihalalkan waktu kita akad nikah tu sebabkan kita dah halal? tak kisahlah kau best friend ke, kau tak best friend ke, kau kawan macam mana pun, kau boyfriend, girlfriend ke, tepuk tampar ke, apa benda tu semua tak boleh kan. So kita tak boleh menghalalkan lah apa pun kita punya situationship